Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai! Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya berdu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Gatal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Okey, sekejap aku nak tunjuk korang. Okey, sekarang ni 23 Jun. Aku buat review kasut ni sebab aku di antara yang terawal yang dapat kasut ni dijangka rilis pada bulan 7 dan sebenarnya aku tidak dibenarkan untuk bercerita pun pasal kasut ni sebab company dia tak bagi. Tapi diorang dah bagi dulu dah kasut ni dekat aku. Jadi aku cerita je lah apa yang aku rasa berkenaan dengan kasut ni dan ini adalah review jujur untuk Hoka Rocket X3. Tak ada kena-mengena dengan parti roket. Aku nak cerita pasal spek dia, tapi disclaimer, ini adalah spek yang aku ukur dan aku timbang sendiri dan sebagainya, bukan spek daripada Hoka. Diorang bagi je kasut ni dekat aku, suruh aku cuba. Jadi mungkin nanti bila dah keluar yang rasmi, mungkin berlainan sikit lah daripada aku punya review ni. So, dia punya berat 197 gram, dia punya stack height around 42 mm dan heel drop dalam 6 ke 7 mm macam tu lah. Dan ini obviously adalah racing shoes. Rocket X2 ramai yang bagi review sangat-sangat best. Dan kalau nak dikomparekan dengan diorang punya Silo kan, yang kasut racing shoes yang aku buat review sebelum ni tu, orang boleh kata ini dia bawah sikit je daripada Silo X1 version 2.0 apa semua tu lah. Jadi apa yang dia upgrade, dia ada Meta Rocker and Piba Foam. Pelik nama dia, tapi dekat sini pun boleh nampak lah ada 2 layer. Dan dia ada carbon plate infuse dekat sini dan ada wing dekat sini. Jadi dia tak bolehlah bergerak-gerak sebab ada juga setengah kasut yang ada carbon plate, dia ada isu carbon plate dia macam tiba-tiba rasa macam bergerak, tiba rasa macam for quite some time rasa macam dah tak sama, tapi ini insyaAllah memang dia akan bagi feel yang sama je. And then dia punya apa dari segi breathability, kau tengoklah sendiri. Gitu. Memang sangat-sangat minimum apa yang dia tawarkan, memang nipis. Sarung memang nampak kau punya bulu-bulu kaki tu apa semua, tapi masih lagi selesa. Aku tak ada masalah. Dan juga kita tengok dia punya bahagian heel dia pun dia ada sedikit tang. Dekat situ ada collar yang tang yang ni. Dan dari segi tang dia pun tak ada masalah. Sangat-sangat minimize dan dia tak bergerak-gerak juga. Dan dari segi durability dia memang fair. Memang orang kata outsole lah secara keseluruhannya. Grip, traction pun sangat-sangat bagus. Jadi kalau ada transition semasa kau lari tu memang sangat-sangat tak ada
masalah. Dia punya lace pun sangat-sangat upgrade, nampak? Jadi tak ada masalah, tiba-tiba tali tercabut dan sebagainya. Kasut ni ada orang buat 10 km sub 38 minit dekat overseas lah. Dan diorang punya feedback pun dia cakap sangat-sangat supportive, stable dan sangat-sangat bouncy. Bila aku cuba pun, wow, tak payah break in nombor satu. Satu lagi, memang very fast shoes. Aku boleh bagi jaminan dekat korang. Cumanya aku sarankan bila korang beli nanti bila keluar bulan 7 kan, kau disarankan untuk pakai orang kata yang heel lock punya lubang ni kan. Sebab mungkin ada bergerak-gerak sikit, ada keluar masuk sikit bila kau pakai kasut ni bila kau lari. Tapi secara jujur aku tak ada masalah dengan benda tu. Namun of course ada sedikit sikit je dia punya kekurangan dia. Okey, kaki aku wide, dia tak nak kena sangat. Aku terpaksa pakai yang beli dekat online yang masuk, dia buka biadu 3 hari tu kan, baru selesa pakai. Tapi aku tak sure juga sama ada dia buat tak untuk wider fit punya version. Itu je kot aku rasa. Kasut ni dia first impression pun dah sangat-sangat sedap lah guys. Serius. Dan harga, mesti nak semua tahu lah harga. Apa yang kau expect? Takkan 200. Nanti bila keluar nanti kau pergi tengok sendirilah. Aku tidak dibenarkan menyebut harga, tapi aku bagi jaminan lah. Kalau Hoka punya racing shoes, bila ada version yang dah 3 pula tu, memang sangat-sangat berbaloi. Alah, racing shoes kau beli satu je sudah lah. Kan ada Atomy tu. Dan itulah setakat mana review yang aku boleh bagi. Sebab aku tidak merujuk apa-apa spec sheet yang ni dong bagi pun tak dekat aku, yang rasmi pun tak ada. Jadi ini memang betul-betul review yang jujur. Jadi korang boleh look forward lah nanti bulan 7 diorang akan keluar. Sekiranya video ni keluar lepas bulan 7, faham lah video ni aku dah rekod awal. Thanks to Ref Runner Malaysia sebab aku bersyukur menjadi di antara yang terawal pegang kasut ni, pakai kasut ni dan sangat-sangat best. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah. Kenapa aku buat macam ni? Sebab dia sangat-sangat ringan. Best. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya! Rocket. Woo! Laju kasut ni.